Okey, Ustaz akan tanya beberapa soalan. Jadi awak jawab soalan tu ikut awak sendirilah apa yang awak rasa dengan program ni hari ni apa semua. Boleh tak boleh, Mat? Boleh. Okey, soalan pertama. Boleh tak perkenalkan diri dahulu? Nama saya Iman. Tu je. Okey, boleh lah. Okey, Iman, soalan yang seterusnya. Selepas mengikuti program pagi ni, adakah Iman rasa lebih semangat untuk belajar? Ya. Saya sangat semangat untuk belajar. Okey, soalan yang ketiga. Apa yang paling Iman suka dengan program kita pada hari ini? Saya dapat menghafal dengan baik. Okey, soalan seterusnya. Kalaulah Iman diberi peluang lagi untuk join program yang macam ni, adakah Iman nak join lagi sekarang? Nak. Kenapa kalau boleh tahulah, kenapa Iman nak join ni? Saya suka dengan program ini. Okey. Dan soalan terakhir Iman. Dalam rating 1 hingga 5, berapa bintang Iman nak bagi untuk program kita hari ni? 5. 5 lah? Okey. Terima kasih Iman. Nama. Okey, seterusnya Fatimah. Okey Fatimah, boleh tak Fatimah perkenalkan diri dulu, nama Fatimah, asal daripada mana, sekolah mana? Nama saya Fatimah Zahra binti Muhammad Zahrin, berasal daripada Mersing Sekolah Agama Tenglu. Okey Fatimah, soalan seterusnya. Selepas Fatimah join program pagi ni, adakah Fatimah rasa lebih semangat untuk belajar dan untuk jawab PPKK ni? Ya, saya rasa lebih semangat. Okey, soalan seterusnya Fatimah. Apa yang Fatimah paling suka bila join program kita pagi ni? Hal yang saya paling suka ialah saya dapat tahu cara nak skor dalam UPKK. Okey Fatimah, soalan yang keempat. Kalau Fatimah diberi lagi peluang untuk join program macam ni, adakah Fatimah nak join lagi? Jika ada program seperti ini, saya ingin join lagi. Okay, dan yang terakhir, dalam rating 1 sampai 5, berapa Fatimah nak bagi skor untuk program pada hari ini? Saya ingin membagi 4.5 bintang untuk program kali ini. Okey Fatimah, terima kasih Fatimah. Sama-sama. Okey, orang yang ketiga Zalika. Okey Zalika, boleh kenalkan dulu diri Zalika, nama Zalika, asal dari mana? Nama saya Zalika, asal daripada Mesir. Okey Zalika, selepas Zalika mengikuti program pagi ni, adakah Zalika rasa lebih semangat, lebih senang nak belajar dan lebih rasa mudah untuk ambil PKK tahun ni? Ya, saya rasa semangat sebab saya boleh tahu tentang PKK. Okey Zalika, soalan yang ketiga, apa yang Zalika paling suka dengan program hari ni? Saya suka sebab saya boleh belajar macam-macam. Macam-macam dapat belajar hari ni. Okey, soalan yang keempat Zalika. Kalau Zalika diberi lagi peluang untuk join program-program macam ni, adakah Zalika berminat nak join? Saya nak join lagi program ni. Okey. Soalan terakhir Zalika, dalam rating 1 sampai 5, berapa Zalika nak bagi untuk keseluruhan program kita tadi? Saya akan bagi 5 bintang. 5 bintang Okey Zalika, terima kasih Zalika. Orang yang terakhir, boleh perkenalkan dulu diri, nama, asal daripada mana, sekolah mana? Boleh, nama saya Nakaila Bushra. Saya dari Mersing, dari Sekolah Agama Tenglu. Okey, Khaila. Soalan yang seterusnya. Selepas mengikuti program pagi ni, adakah Khaila rasa lebih semangat untuk belajar dan untuk menjawab PPKK? Ya, saya rasa lebih semangat untuk belajar. Okey, soalan seterusnya. Dalam banyak-banyak benda yang kita buat hari ni, kita ada ceramah, kita ada kuis. Jadi apa yang Khaila rasa Khaila paling suka dalam program kali ni? Saya paling suka sesi soal jawab kuis tadi. Okey, dia kita jawab.
Okey, soalan seterusnya. Jika diberi peluang lagi untuk sertai program-program yang macam ini, adakah Kayla nak lagi join program-program ini? Nak, saya nak join lagi. Okey, dan soalan terakhir Kayla, dalam rating 1 sampai 5, berapa Kayla nak bagi untuk program kita hari ini? Saya nak bagi 5. 5 macam. Okey Kayla, terima kasih Kayla.